Hello, welcome to my YouTube channel. Let's go! My stupid heart don't know. I tried to let you go so many times before. Then when I got back and told my stupid heart. Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak pergi mana, Aras? Kita pergi Kota Jil. Kota Jil. Kota Jil adalah penjara lama dekat Johor Bahru, kat Air Molek. Kan adik kan? Kita tengok pula apa dalam penjara. Bye. Let's go. Kota Jil. Kita kat Kota Jil. Let's go. Dia dah masuk ni dekat dalam penjara. Penjara Air Molek. Oh, ni penjara. Macam ni lah penjara. Daripada 1883. Mana tengok penjara ke? Jom. Ha? Kedai makan. Ni apa ni? Bila terima penguasa kantin dan pegawai. Nantilah makan sini. Banyak kedai makan. Nak makan sini ke? Ha? Sini lah. Sana. Ha? Apa dia arah? Donut belau rubber into the pool. Jangan buang sampah. Ya, tapi jadi orang. More food. Ini dah ada kantin. Ada yang nak view. Taku. Taku. Bubur. Ini ada. Ini ada. Tutup. Banyak makanan lah sini. Ni pun kedai makan lagi. Florist by Balloon Reese. Oh, ni kedai bunga. Dia dah upgrade lah untuk jadi macam tempat pelancongan kot ni. Okay. Sekejap lagi kita tengok dalam. Kita masuk dalam ni. Luar ni tempat makan lah. Tu ada jual-jual juga kan. Mana botol air ni? Sekejap lagi kita beli. Jom. Ni ada ruang acara. Oh, ni tempat santai-santai ke makan. Jom. Mana? Mana ikut lah? Apa? Boleh lah, ikut lah. Oh. Ini kita tengok galeri penjara, ruang acara, ruang jualan, surau, tanda. Ruang sel penjara untuk disewakan. Yang ni kalau dulu okey lah, kalau sekarang nak sewa. Sekejap Okay, kita dah masuk penjara. Harga tadi RM5 dewasa, bawah 5 tahun free, kanak-kanak RM3. Pada apa? Ni harga tiket.
Anda sedang memasuki kawasan blok penjara yang sesuai lebih sesuai dengan sebenar penjara, termasuk bau, soto dan kotorannya yang asli. Nampak? Kotorannya yang asli. Berhati-hati, dan sebab ini mungkin perkakaan yang tidak rata. Ni dah. Kita tengok penjara dia. Masuk. Nak masuk tak? Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tempat pendaftaran dulu. Kita nak daftar. Dia duduk kat sini. Duduk kat sini daftar macam tu. Tengok dekat sikit. Okay, ni dah masuk kat sini. Ni pintu besi dia. Ada Rukayah, Miaras. Ni. Wuish. Big. Apa masuk? Keadaan dia macam ni lah. Nak masuk ke nak tunggu depan ni? Yalah, dah. Adik. Sebabkan adik ni kecil lagi. Duduk depan. Okay. Adik duduk depan dengan mama. Pergi adik. Dengan mama. Aras, masuk dengan papa, okey? Okey. Salawat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, ini penjara. Ini contoh penjara lah. Kecil sini apa ni? Penjara bilik 40, kecil. Kecil penjara dia. Ni bilik dia kan. Ini contoh. Kaji kantor yang bersih. Duduk orang penjara macam ni lah Aras. Tak, kenapa tak ada cakap yang kat penjara yang lain tu yang naik dia masuk ke sini. Nampak ni Tok Najib dia. Tidur kat atas ni dia. Nampak ada tidur atas ni dia. Dia sampai waktu malam kan. Lepas tu ni lah dua depan. Nampak sempitnya gratis pintu. Bilik 1 sampai 40. Tengok penjara. Jom. Penjara dah lama, 1 tahun. Kipas. Tahu lah dulu ada kipas tak? Dalam ni ada kipas ke? Dalam ni tak ada kipas. Dia macam ni je. Atas tu macam tu lah. Itu pandangan atas. Nampak atas apa ada bilik lagi. Ada bilik-bilik kat atas. Oh dulu macam ni lah kot kan, duduk penjara kan. Di tengah-tengah dah ada longkang. Tengok berhujung. Tengok berhujung sini. Sebuah jalan. Nampak, berhujung macam tu lah dia. Sakit. Kenapa? Bye. Apa ni? Ni lagu penjara dah keluar. Ada pintu lagi. Sini Haras. Ini kolam. Ni apa? Tempat mandi banduan. Syarat mandi 1 hingga 4 ialah kiraan untuk sabun. Manakala 5 hingga 10 ialah kiraan untuk mandi. Sabun mandi apa ni? Tempat mandi. Ni dia orang mandi kat sini Haras. Sama-sama dengan orang kecil gitu. Okey. Orang mandi kat sini. Kita dapat 2 orang mandi lah. Notis penting. Ni macam tadi saya cakap. Muslim 6. Ni apa? Pameran sejarah penjara. Masuk. Bismillah.
Ada tempat toilet, ni ada toilet juga. Ni ada air. Ini dia orang buat kain-kain paduan. Dia beli luar. Oh, yang ni ramai dulu buat tinggal lah. Gambar-gambar orang mungkin. Kalau kita gambar pakai itu. Apa cuma faham Thailand. Ada Cina telefon. Okey, ini penjara ni ramai-ramai kot duduk. Ya, ramai-ramai kot duduk dalam ni. Pameran jenis-jenis bantuan. Ini tempat pakai baju pencuri. Pameran jenis-jenis panduan. Ni baju-baju aku sekarang dah masuk lah. Tak payahlah bawa arah masuk dalam ni. Ni macam biasa toilet. Ni baju-baju dia. Mana lah. Manual pernah menarikan diri dah ada strike macam tu. Aku tak masuk. Aku tak akan masuk. Jom. Pak Merah dia dengar bunyi jerit. Ada jerit dekat sana. Siapa jerit? Pameran evolusi penjara. Ini evolusi penjara. Ada lukisan juga. Lukisan. Ini dari apa ni? When there is life, there is hope. Ini barang-barang warna. Kira hujung. Balang perasaan. Apa dia? Pameran balang Pameran rampasan. barang rampasan. Ini barang rampasan. Ini apa-apa apa yang dia rampas ni? Oh, charger, telefon. Oh, buku buat buku dia koyak letak telefon. Ni style yang sama tu. Ni apa lagi? Oh, ni senjata. Push paku macam ni. Bulu gigi apa? Bulu gigi. Kerambit. Kerambit buatan penjara. Senjata tajam ni, siap ni. Diperbuat daripada marker pen. Macam mana? Ada yang betul. Apa? Yang ni Ubat. menghisap dada. Oh, dia masukkan dada dan ni nak masukkan. Jom. Boleh ubah suai penjara ni. Ni penjara ni. Kita dalam penjara yang duduk Maman. Ubah suai buat jadi tempat pameran lah. Tempat tu dah ada pipe air, dah ada toilet. Okay. Tengok yang belah sana pula. Alah, yang ni dah Oh, pameran bilik akhir dan hukuman gantung. Yang ni orang kena gantung Maras. Itu orang. Mana? Hukuman gantung. Pameran bilik akhir tu tempat rotan sebatan. Lukisan dah biasa, lukisan lagi. Orang ni kita bulan. Ya, ni memang nampak ini bukit-bukit mau patung orang. Najis. Ini kan sebuah sikit kan.
Yang ni tempat sebatan. Dilarang merakam. Okay, sebabkan dia cakap tak boleh rakam. Sekejap lagi kita tanya Aras apa ada kat dalam Dia jangan rakam tu. Okey, jom masuk. Pilih di sini. Masuk Aras. Aras. Takut. Kenapa? Takut lah. Sini. Cerita kat sini. Ada apa? Sini kita nampak muka Aras. Dia pergi sini ke? Dia pergi. Dia pukul motor. Amal takut ke? Ha? Takut. Jom lah tengok lagi. Tak nak. Tak nak? Takut. Kau buat salah, kan tu dah penjara dia. Kena pukul motor nak. Ada tutup. Sini. Ni kita masuk dari belahan ni. Dah. Itu dah pameran dia. U-turn pusing. Pusing macam tu. Merah dia takut nak masuk bilik akhir ni. Dia tengok orang kena rotan bontot ni. Dia bahagian bawah ni dah buat untuk makan-makan, kedai makan. Atas sana masih lagi penjara, tapi dia tak buka lah atas sana. Dia dapat masuk yang ni dia kot. Yang ni pun dah kecut perut nak masuk, apa lagi yang bawah kan. Jom papa nak tengok sampai habis. Jom. Tak nak? Okay, jap kita jalan kat bawah. Let's go. Dah, mama mana? Dia dekat Johor. Mahara dah takut nak masuk. Papa nak bawa dia masuk. Okay lah, kita pergi makan kat area sini. Itu dia lah. Itu dia lah penjara tadi. Makan jom. Jom. King. Nak apa? Air watermelon ni. Watermelon mint. Ada coklat strawberry tak nak? Ha? Tak nak? Sekejap Ni ada air watermelon juga Aras. Ni watermelon mojito. Nak? Watermelon mojito ada? Satu. Oh, air belum sampai. Dia nak air batu. Ada. Ais ada. Kalau yang macam yang buttercream semua memang tak ada ais ais ada. Oh, tak ada. Yang lain juga ada. Air tak ada, ais ada Aras. Minum air tuam lah. Ni dumpling Ya rebus satu. Ayam lagi. Daging. 12 dah QR boleh kan? Boleh. Try dumpling dah. Duduk. Tadi kita pergi dalam penjara kan. Kamera takut. Takut apa? Cerita tu. Cerita apa? Cerita wayang yang pukul tu. Ha? Cerita wayang yang pukul. Mana takut orang kena sebat. Jadi kita lepak makan juga dulu. Ni. Masuk penjara? Dia takut.
Kenapa? Ada punya ni. Ada office cake. Office balap pori lagi dengan ada wayang. Wayang apa? Wayang untuk pukul. Itu. Aduh, Abang Ras jangan buat jahat Okay. Macam tu. Ya Allah. Bye. Bye.